Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalif Aidan bin Qara Azli ingin membentangkan tentang inovasi kami. Bayangkan seorang pelajar duduk di rumah, di kantin atau di tempat awam ingin belajar tetapi terganggu dengan bunyi bising, ruang yang tidak sesuai dan persekitaran yang tidak kondusif. So let me ask you this. Adakah pembelajaran masih efektif tanpa ruang yang betul? Hari ini kami tidak hanya membentangkan satu idea, kami membawa satu penyelesaian sebenar. PMSE, Portable Mini Study Environment. Satu inovasi yang mengubah cara kita melihat pembelajaran. Tapi sebelum tu, kami memperkenalkan diri kami dahulu. Saya Muhammad Haidar bin Muhammad Daud dan saya memberi fokus kepada analisis masalah serta memahami keperluan sebenar pelajar dalam persekitaran pembelajaran. Saya Ahmad Lasufatani bin Azul bertanggungjawab dalam membangun idea dan reka bentuk konsep inovasi yang praktikal serta berimpak yang tinggi. Saya Hadi Faraz bin Muhammad Nizam. Saya yang menguruskan aspek teknikal dan fungsi produk bagi memastikan inovasi ini boleh digunakan dengan efektif. Saya Ray Aiman. Saya yang memfokuskan kepada impak, keberkesanan dan penggunaan atau situasi bagi inovasi ini boleh memberi manfaat kepada pengguna. Dalam dunia pendidikan hari ini, ramai pelajar sebenarnya mempunyai potensi tetapi gagal mencapai prestasi terbaik mereka. Kenapa? Kerana kekurangan persekitaran pembelajaran yang kondusif, bunyi bising dari persekitaran, ruang yang sempit dan tidak tersusun, serta gangguan digital yang berterusan. Semua ini menjadi penghalang utama kepada fokus. Dan realitinya, tidak semua pelajar mempunyai akses kepada ruang belajar yang ideal. This is the real problem. Bukan kurang usaha tetapi kekurangan ruang yang menyokong usaha tersebut. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Jawapannya ialah PMSE. PMSE ialah satu pembelajaran mini yang mudah alih. Ia direka khas untuk membolehkan pelajar belajar anytime, anywhere. Ia bukan sekadar produk tetapi satu konsep baru dalam pendidikan. Dengan PMSE, pelajar boleh mewujudkan ruang belajar mereka sendiri walaupun berada di persekitaran yang tidak ideal dan tidak sesuai. In other words, PMSE membawa ruang kondusif kepada pelajar, bukan memaksa belajar mencari ruang tersebut. PMSE direka dengan ciri-ciri yang praktikal dan efektif. Pertama, lampu LED. Ia dapat membantu meningkatkan fokus dalam keadaan pencahayaan rendah. Kedua, meja mini boleh lipat. Ia ringan, mudah dibawa dan menjimatkan ruang. Ketiga, panel privacy. Ia dapat mengurangkan gangguan visual dan meningkatkan tumbuhan. Keempat dan yang terakhir, sokongan pembelajaran digital. Ia sesuai dengan penggunaan peranti moden seperti tablet, telefon. Setiap elemen ini direka dengan satu matlamat untuk mewujudkan pengalaman pembelajaran yang optimal. Konsepnya mudah tapi powerful. Sebab kata pepatah, create your own learning space wherever you are. PMSE boleh digunakan dalam pelbagai situasi harian. Yang pertama, di rumah apabila ruang belajar terhad. Yang kedua, di sekolah semasa ulang kaji atau kerja berkumpulan. Yang ketiga dan yang terakhir, di tempat awam seperti perpustakaan atau kawasan terbuka. Bayangkan seorang pelajar yang sebelum ini mudah terganggu, kini mempunyai ruang sendiri untuk fokus. Dengan beberapa langkah mudah, PMSE boleh dipasang dan digunakan serta-merta. Ini menjadikan pembelajaran lebih fleksibel, praktikal dan efisien. Impak PMSE adalah sangat signifikan. Yang pertama, ia meningkatkan fokus dan tumpuan pelajar dengan mengurangkan gangguan persekitaran. Yang kedua, ia membantu meningkatkan prestasi akademik melalui suasana belajar yang lebih tersusun. Yang ketiga dan terakhir, ia membina disiplin diri dan sikap berdikari kerana pelajar belajar mengurus ruang mereka. Dan yang paling penting, PMSE menyokong masa depan pendidikan yang lebih fleksibel, inklusif dan berpusatkan pelajar. This is not just innovation, this is education transformation. Apa yang membezakan PMSE daripada yang lain? Mudah dibawa, mudah digunakan, sesuai untuk semua pelajar
Dan yang paling penting, ia memberi kuasa kepada pelajar untuk mengawal persekitaran pembelajaran mereka sendiri. Dalam dunia yang penuh gangguan, PMSE menjadi satu alat untuk kembalikan kepada fokus. Kesimpulannya, PMSE bukan sekadar satu inovasi produk, ia adalah satu perubahan paradigma dalam cara kita melihat pembelajaran. Kerana masa depan pendidikan bukan tentang di mana kita belajar, tetapi tentang bagaimana kita menciptakan ruang untuk belajar, dan dengan PMSE, ruang itu kini berada di tangan setiap pelajar. Sebagai penyelaras projek ini, apakah pandangan cikgu terhadap projek ini dalam masa hadapan? Terima kasih Muhammad Khalil Haidan. Pada pandangan cikgu, projek yang murid-murid telah laksanakan telah mengembang idea untuk pembelajaran agak menarik. Kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab tiada lagi, orang kata, di dalam dunia ni, ikut pandangan cikgu lah, apa yang cikgu tahu, tak ada lagi cikgu jumpa satu alat ataupun perkakasan yang boleh membuatkan kita untuk belajar dengan lebih tenang, cemerlang, tanpa gangguan. Walaupun idea ataupun projek yang akan dibina ada beberapa kekurangan, tapi benda tu boleh kita ditambah baikkan lagi. Seperti yang cikgu cakap sebelum ni, sebagai korang punya penyelaras, apa yang cikgu kata untuk tambah, korang tambahkan untuk demi penambahbaikan di masa depan, untuk kita tambah baik. Sebab benda ni kita nak buat untuk pembelajaran, supaya korang boleh belajar dengan lebih tenang dan juga cemerlang.